Hari ni kita pergi ke Jasin Mini Zoo di Cincin. Nampak baru saja dibuka pada 18 Oktober yang lalu. Awal sangat datang. Tapi tak apa, masa ni tak adalah orang sangat. Ini nak masuk dalam ni. Tengok ada banyak itik dan burung-burung yang ada rare. Rare putih. Ini biasa dah itik. Okey, dan ada juga burung-burung macam ni merak kot. Tak tahu nama. Okey, lepas tu ada juga rusa. Boleh bagi makan roti, tapi kena bayar lah kan. Ada juga ni binatang-binatang lain. Dan juga lembu, anak lembu. Okey, masuk lagi adalah ayam yang ada stokin tu, dan pelbagai jenis ayam lagi. Dekat sini dan tempat bagi ikan koi makan banyak. Memang anak-anak suka, bapak-bapak pun suka. Dapat hilangkan stres kan, bagi ikan ni makan. Ada juga ostrich atau burung unta ni. Tinggi lah dia ni. Dan kuda, kalau siapa-siapa nak bergambar dan bawa dikenakan bayaran lah juga. Dan ini dia capybaras. Besar babe. Katanya 50 kilogram. Besar ni. Tapi seronok tengok dia kan. Dan juga boleh tengok ni iguana dan juga binatang-binatang yang rare. Ni apa ni, tikus Belanda ni. Bagi makan, mari. Seronok anak-anak kan. Dapat menimba pengalaman. Dapat pegang ular dan juga anak yang ramai berkumpul-kumpul, serta ni lah hamster. Kena hati-hati jangan sampai terpijak. Okey, boleh minum di kafe Makin Sah sebelah je.